So hi guys, welcome back to my channel. So kali ni aku nak buat video tentang tutorial untuk tukar stabilizer link untuk Proton Saga FLX. Jadi macam kalau korang tengok dekat dalam video ni, memang atas bawah bush ni pun dah rosak, dah pecah. So kita beli yang baru, brand 35. Untuk brand 35 ni, dia datang daripada Jepun. Jadi harga dia mungkin ada yang bawah daripada 100 sikit ataupun lebih pada 100 sikit. So dia datang dengan sepasang kiri kanan. So harga tu dah untuk sepasang lah. So disebabkan ramai yang recommend dan suggest brand 35 stabilizer link ni, so aku pun try. Memang dia punya ball joint dan dia punya bush memang sangat-sangat fit. So aku harap benda ni dapat tahan lama lah. Dan macam biasa, bila korang beli stabilizer link, dia akan datang sekali dengan nut baru. Jadi korang jangan risau kalau nut yang asal korang terhilangkan lah. So nanti bila kita nak cabut stabilizer yang ada pada kenderaan ni, kita hanya perlu menanggalkan dua nut saja, iaitu di atas dan di bawah. So dua nut ni je terus boleh masuk stabilizer yang baru lah. Sebabkan aku tak ada jack wire ataupun hydraulic jack yang proper, so aku terpaksa buat double hydraulic jack ni dan selitkan tayar lah supaya lebih safety. Jadi tools yang kita gunakan adalah coupling 14, common ring 14, Allen key size 5, ataupun korang boleh pakai socket ataupun Richard lah. Sebenarnya tools ni berdasarkan kesesuaian untuk korang selit tangan korang ataupun selitkan tools tu untuk cabut ataupun longgarkan nut tu. So make sure gunakan tools yang betul. Jadi kat sini kenapa kita still kena ada common ring ataupun Allen key adalah sebab apabila kita pusing nut tu dia akan bergerak sekali dengan bolt. So kita gunakan Allen key untuk tahan daripada bergerak sekali lah. So baru kita tanggalkan macam biasa. Jadi macam korang tengok, keadaan bush dan stabilizer link yang lama ni memang dah pecah, memang dah teruk, berbunyi teruk. That's why lah bila korang buat kat jalan tak rata, memang bunyi teruk macam ada benda yang dah longgar. That's why adalah disebabkan oleh bush yang dah pecah. So jom kita ganti stabilizer link yang baru dekat kereta ni. Jadi macam mana korang cabut, macam itulah korang pasang balik. Jadi kalau korang tak ingat kedudukan asal, korang boleh snap gambar dulu untuk make sure korang pasang dengan kedudukan yang betul lah. Jadi kita repeat je step ni dekat sebelah kiri atau sebelah lain kenderaan. Disebabkan brand ni pun ramai yang recommend dan suggest, aku letak link dia dekat description, link kedai yang aku beli tu, supaya barang yang sampai tu adalah sama macam barang yang aku beli. So jangan lupa untuk follow, subscribe dan like video ni supaya korang up to date dengan video-video yang akan datang tentang automotive. So see you soon guys.